Bila kita beristighfar, Allah akan membuka, tuan-tuan, merungkai setiap kebuntuan kita, kerana orang yang beristighfar ini orang yang diampunkan dosanya oleh Allah, orang yang akan diturunkan rahmat oleh Allah kepadanya, sekaligus Allah akan membuka pintu-pintu rezeki buat mereka. Orang yang beristighfar ini adalah orang yang diampunkan oleh Allah Subhanahu wa taala akan dosanya. Bila tuan-tuan dosa kita diampunkan oleh Allah, maka rahmat Allah tu sampai. Sebenarnya nikmat kita ni dekat je dengan kita, tetapi ada benda yang menghalang. Ada benda, tuan-tuan, yang tak sampai. Susah betul benda tu nak sampai dekat kita. Istighfar ini membuka mata hati kita untuk melihat kadang-kadang perkara itu kecil. Sebab perkara kecil tu kita tak laksanakan, maka rezeki tersekat untuk sampai kepada kita. Ya, ada orang, tuan-tuan, dia tak sedar sebenarnya dia kena bayar zakat. Zakat ni RM5 pun kalau dia kena bayar zakat, dia kena bayar. Mungkin nampak benda tu kecil, alah RM5 je pun. Mungkin itu punca, tuan-tuan dan puan-puan, rezeki kita terbatas, rezeki kita tersekat. Mungkin ada benda, tuan-tuan, yang hari ni tuan-tuan tak bayar lagi. Tengok balik list kita. Mak kita dah bagi duit ke belum? Ayah kita dah bagi duit ke belum? Nafkah kita dah bayar ke belum? Yuran anak kita dah bayar ke belum? Bila masuk je gaji dekat kita, bila masuk je duit dekat kita, tuan-tuan dan puan-puan, tengok komitmen kita ini dahulu, hutang-hutang kita dahulu, yang kemungkinan apabila kita mengabaikan komitmen tersebut walaupun kecil, boleh menyebabkan rezeki kita terbatas.